Pernah tak anda terfikir macam mana seorang kaunselor yang kita harapkan untuk jadi pemandu minda kita sebenarnya memilih peta yang dia guna untuk bantu kita? Itulah persoalan besar yang akan kita cuba rungkai bersama-sama hari ini. Ayat ni terus bawa kita ke inti perbincangan. Tanpa teori, sesi kaunseling ibarat kapal tanpa kompas. Dalam betul maksudnya kan? Teori ni bukanlah sekadar konsep buku teks yang kaku. Ia sebenarnya kompas yang sangat penting yang bagi arah tuju, yang pastikan setiap sesi tu tak terumbang-ambing di lautan perbualan yang luas. Jadi, kenapa kompas ni mustahak sangat? Sebab kaunseling ni lebih daripada sekadar mendengar je. Ia satu proses yang ada struktur, ada seninya, dan teori inilah yang sediakan rangka kerja tu. Tulang belakang yang membolehkan seorang kaunselor faham masalah klien, rancang cara nak bantu dan bimbing klien ke arah perubahan yang betul-betul bermakna. Okey, jom kita tengok sekejap beberapa jenis kompas yang ada. Ada terapi berpusatkan klien yang banyak pasal empati. Ada CBT yang sangat berstruktur. Ada juga terapi reality yang tekankan pilihan pribadi kita sampailah ke psikodinamik yang gali balik kisah-kisah lama. Setiap satu ni tawarkan jalan yang berbeza untuk kita faham jiwa manusia yang memang kompleks. Persoalannya, macam mana seorang kaunselor nak pilih antara semua ni? Kajian menunjukkan ada 3 faktor utama yang main peranan. Macam yang kita boleh nampak dekat sini. Personaliti kaunselor itu sendiri, latihan akademik yang dia terima dan bimbingan masa penyeliaan praktikal. Inilah peta jalan kita untuk perbincangan kali ini. Baiklah, jom kita mulakan dengan faktor pertama yang paling peribadi sekali. Macam mana diri dalaman seorang kaunselor, personaliti dia menjadi kompas yang membentuk cara dia bekerja. Dan gambar ni, ia tunjukkan dengan sangat indah. Bila kaunselor jumpa teori yang betul, ia rasa macam jumpa kunci yang ngam dengan personaliti dia. Apabila teori dan jati diri ni sebati, sesi kaunseling tu akan jadi lebih jujur, lebih autentik. Dan kenapa ini penting? Sebab keaslian inilah yang akan membina kepercayaan yang kuat antara kaunselor dan klien. Model Big Five ni bagi kita satu cara yang jelas untuk padankan personality dengan teori. Contohnya, orang yang sangat teliti atau conscientious secara semula jadinya akan lebih tertarik dengan struktur CBT yang sistematik tu. Sebaliknya, orang yang tinggi sifat agreeableness atau mudah mesra mungkin akan rasa lebih selesa dengan pendekatan yang penuh empati macam terapi berpusatkan klien. Setiap personality ada kecenderungan semula jadinya. Nak bagi lagi faham, jom kita tengok perbandingan terus ni. Kalau kaunselor tu jenis yang sangat teratur, kemungkinan besar dia akan suka CBT. Kalau dia jenis yang sangat empatetik dan fokus pada hubungan, dia mungkin akan cenderung pada terapi berpusatkan klien. Dan kalau dia jenis yang suka berfikir secara mendalam dan analytical, mungkin pendekatan psikodinamik tu lebih kena dengan jiwa dia. Keserasian ni sangat-sangatlah penting. Dan benda ni bukan setakat teori dalam buku tau. Ia memang berlaku dalam dunia sebenar. Dengar sendiri apa yang dikongsi oleh seorang kaunselor dari Malaysia. Saya pilih CBT sebab saya suka struktur dan pendekatan yang jelas. Ia dekat dengan cara saya berfikir. Ini bukti yang jelas betapa pemilihan ni adalah satu proses yang sangat peribadi dan intuitif. Jadi, walaupun kompas dalaman tu penting, ia tak terbentuk macam tu je. Sekarang, jom kita beralih daripada pengaruh dalaman kepada kuasa luaran pula. Macam mana pendidikan dan bimbingan mentor membantu menempa kompas seorang kaunselor? Realitinya dalam bilik kuliah, masa selalunya terhad. Pelajar diperkenalkan dengan macam-macam teori, tapi mungkin tak cukup masa nak faham setiap satu tu secara mendalam. Cabaran inilah yang buat proses pemilihan teori masa awal-awal tu jadi agak susah. Dan kadang-kadang rasa macam tergesa-gesa pun ada. Dekat sinilah peranan mentor jadi sangat-sangat kritikal. Pensyarah yang penuh semangat boleh buat pelajar jatuh cinta dengan satu teori. Penyelia pula akan tunjuk depan mata macam mana teori tu digunakan dengan klien sebenar. Tapi, ada juga risikonya. Kalau mentor tu cuma taksub dengan satu teori je, ia boleh sekat pelajar daripada meneroka pendekatan lain. Image ni, ia seolah-olah merakam detik peralihan yang paling penting tu. Langkah dari dewan kuliah, di mana teori cuma ada atas kertas, ke bilik kaunseling, di mana teori tu dihidupkan. Inilah masanya ilmu diuji dan identiti profesional yang sebenar mula dibentuk.
Sekarang, jom kita bawa perbincangan ni ke konteks yang lebih dekat dengan kita. Macam mana teori-teori ni yang kebanyakannya datang dari barat perlu diubah suai atau ditala semula supaya serasi dengan nilai-nilai masyarakat Malaysia. Mesej utama kat sini ialah kaunseling yang betul-betul berkesan mesti datang dari akar umbi budaya kita. Macam yang digambarkan, kaunseling yang mampu menyentuh jiwa Malaysia perlu tumbuh dari pemahaman yang mendalam tentang nilai, kepercayaan dan cara hidup masyarakat kita. Di sinilah kadang-kadang kita nampak ada sedikit pertembungan. Falsafah individualisme barat yang jadi asas banyak teori selalunya tak sama dengan falsafah kolektivisme timur. Satu pihak fokus pada kebebasan diri, satu lagi pada keharmonian kumpulan. Satu galakkan luahan emosi terus terang, satu lagi lebih utamakan jaga maruah keluarga. Perbezaan-perbezaan inilah yang kaunselor kena faham betul-betul. Jadi, macam mana kaunselor di Malaysia sesuaikan diri? Ia macam satu tarian yang perlu kehalusan. Mereka belajar untuk kurangkan pendekatan yang terlalu bersemuka sebab menjaga keharmonian dan air muka tu penting dalam budaya kita. Mereka juga bijak menyulam nilai-nilai kerohanian dan agama sebab itu sebahagian besar identiti rakyat Malaysia. Dan yang paling penting, mereka sentiasa ingat betapa besarnya peranan keluarga dan komuniti. Semua ni sebenarnya menunjukkan satu perkara. Kita sangat perlukan lebih banyak teori kaunseling yang memang lahir dari acuan kita sendiri. Akhir sekali, penting untuk kita faham yang pemilihan teori ni bukanlah satu titik nota. Ia sebenarnya satu perjalanan profesional yang tak pernah berhenti dan sentiasa berkembang. Selalunya, laluan perkembangan seorang kaunselor akan ikut langkah-langkah ni. Mula-mula, belajar teori masa di universiti. Lepas tu, cuba guna teori-teori ni masa latihan praktikal. Kemudian, pilih satu pendekatan awal yang rasa serasi. Tapi yang paling penting sekali ialah langkah keempat, sentiasa fikir balik, belajar benda baru dan sesuaikan diri sepanjang kejaya. Ia satu proses yang hidup. Matlamat utamanya bukanlah untuk cari satu teori yang sempurna untuk semua orang, semua masalah. Tak, sebaliknya, ia adalah tentang membina satu identiti profesional yang fleksibel, yang jujur dan yang paling penting, mampu bertindak balas terhadap keperluan unik setiap klien yang datang berjumpa. Petikan ni, saya rasa ia merumuskan segalanya dengan begitu padat. Pemilihan teori ni satu proses yang sangat mendalam. Ia bukan pasal pilih teknik semata-mata, tapi tentang faham macam mana falsafah hidup kita sendiri boleh selari dan sebati dengan pendekatan psikologi yang kita nak gunakan. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Kalaulah anda seorang kaunselor, apakah agaknya yang akan jadi kompas anda? Apakah nilai-nilai dan gaya pribadi anda yang akan memandu cara anda membantu orang lain? Fikir-fikirkanlah.